Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kesedaran Autisme Sedunia disambut pada setiap 2 April dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu autisme di seluruh dunia, termasuk di negara Brunei Darussalam. Dan betapa pentingnya kita mengambil kira hak asasi kesemua individu dan memberikan mereka peluang yang saksama bagi mencapai matlamat utama, iaitu meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari semua aspek sepanjang hayat mereka. Sebelum kita meneruskan perbincangan mengenai topik minggu ini, kita saksikan sedikit info mengenainya. Sama seperti orang lain, individu autisme juga mempunyai pelbagai tahap bakat dan kebolehan. Di sebalik itu, mereka juga selalu menghadapi pelbagai cabaran yang mana mungkin tidak disedari oleh masyarakat di sekeliling mereka. Dalam situasi seperti inilah kesedaran, penerimaan dan sokongan amat penting dan dapat mengubah kehidupan individu autisme ke tahap yang lebih baik. Teruskan bersama kami hingga ke penghujung rancangan. Baiklah Auda, untuk membicarakan topik Hari Kesedaran Autisme Sedunia, bersama kita di studio ialah Puan Norain binti Ali, Pegawai Jururawat Pusat Perkembangan Kanak-kanak Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Puan. Baiklah Puan, sebagai mukadimahnya perbincangan kita ni pada kali ini, bolehkah Puan berkongsi mengenai latar belakang atau tujuan sambutan Hari Kesedaran Autisme Sedunia dan kenapa ia amat penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Okey. Setiap tahun pada 2 April kita menyambut Hari Kesedaran Autisme Sedunia. Kenapa ianya penting? Sebab kita ni mahu masyarakat lebih faham dan lebih terbuka terhadap autisme. Jadi dengan semakin ramai individu autisme di seluruh dunia, kita tidak boleh biarkan mereka ni menghadapi cabaran ini bersendirian. Betul. Okay. So sambutan ini bukan sekadar hari peringatan, tetapi juga sebagai usaha untuk menggalakkan kefahaman, mengurangkan stigma, memudahkan pengesanan awal, memperkasakan keluarga dan membentukkan masyarakat yang lebih inklusif. Sebab akhirnya kita ni semua ni mahukan dunia yang lebih baik untuk semua orang, termasuk mereka yang hidup dengan autisme. Betul, alhamdulillah. Baiklah Puan, tahun ini tema Hari Autisme Sedunia adalah identiti autistik positif saya. Apakah barangkali maksud tema dan bagaimana ia berkait dengan perkembangan dan penjagaan bagi individu autisme ini? Okey. So, tema ini bermaksud kita ni mahu mengangkat dan meraihkan identiti individu autisme dengan cara yang positif. Jadi bukan sekadar melihat autisme ini sebagai satu cabaran, tetapi juga memahami keunikan mereka. Daripada segi kekuatan, minat, perspektif sambil membantu mereka ni mengatasi cabaran yang dihadapi. Jadi secara ringkasnya kita ni boleh lihat dalam 3 aspek utama. So aspek pertama adalah kefahaman. Autisme bukan sekadar diagnosis tetapi juga sebahagian daripada siapa mereka ni. Jadi bila kita ni memahami ini, kita ni boleh membantu mereka untuk menerima diri mereka sendiri dan juga untuk mereka berhubung dengan dunia. Okey. Yang kedua adalah manfaat. Bila kita ni melihat autisme ni secara lebih positif, ia boleh membantu dari segi kesihatan mental, keyakinan diri dan kesejahteraan mereka yang hidup dengan autisme. So yang ketiga adalah sokongan. Sokongan ini adalah yang sangat penting. Tetapi sesuatu sokongan yang amat betul lah seperti muhasabah diri, belajar tentang apa itu autisme, mendapatkan sokongan yang sesuai dan meraihkan kelebihan mereka ini adalah antara cara untuk membantu mereka hidup dengan lebih baik. Begitu, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita ni meneruskan perbincangan kita ni pada kali ini, ada baiknya kita ni berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
Baiklah Puan, kita ni akan kembalikan bersama dengan untuk meneruskan lagi topik perbincangan pada kali ini Puan. Okey, Puan, apakah barangkali cabaran utama yang dihadapi autisme di seluruh dunia dan bagaimanakah pendekatan tertentu dapat membantu mengatasi atau mengurangkannya? Okey. So, cabaran setiap individu autisme itu berbeza. Tetapi berdasarkan kajian, ramai menghadapi kesukaran dalam komunikasi sosial, tingkah laku yang mencabar dan kesihatan mental. Jadi ini menyebabkan cara mereka melihat dunia itu berbeza daripada kita ni yang normal. Okey, jadi bagaimana kita ni boleh membantu mereka? Tidak ada satu pendekatan yang sesuai untuk semua. Maksudnya bukannya satu cara sahaja tapi berbagai-bagai cara. Dan bukan semua cara-cara itu adalah fix untuk satu individu. Okey. So sebabnya setiap individu yang hidup dengan autisme ini adalah sangat unik. Jadi cara pendekatan juga harus fleksibel dan sesuai dengan keperluan mereka ni. Yang penting kita ni mesti terus belajar, cubakan berpelbagai kaedah dan juga memberi ruang kepada mereka ni untuk berkembang, mengembangkan dorang punya kemahiran. Bukan stick to satu saja. Mesti ada mencuba pelbagai cara. Yes, kalau macam satu cara ni tidak sesuai, tani cuba satu cara lain lagi. Macam itulah sampai dapat cari yang sesuai untuk individu itu. Betul. Alhamdulillah. Okay, Puan, dalam konteks negara Brunei Darussalam, apakah barangkali cabaran unik yang dihadapi oleh individu autisme ni? Okay. So di Brunei ini salah satu cabarannya yang paling utama adalah kurangnya perkhidmatan dan tenaga kerja profesional dalam bidang autisme ni. Okay? So ini bermakna ibu bapa dan penjaga mungkin sukar mendapatkan sokongan awal yang diperlukan untuk anak-anak mereka. Oleh itu, kita ni perlu mencari jalan untuk memperbanyakkan sumber dan memastikan lebih ramai tenaga kerja yang mahir dalam bidang ini untuk membantu individu autisme di negara kita ni. Betul. Okay, Puan, kadar autisme di seluruh dunia menunjukkan adalah amat tinggi dan kian meningkat. Berapakah secara purata dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini dicatatkan melalui diagnosis yang dilakukan terhadap kanak-kanak di negara Brunei Darussalam, Puan? Okay. So, dalam jangka 10 tahun, seramai 1,868 orang kanak-kanak yang telah disahkan dengan diagnosis gangguan spektrum autisme. Okay. So, kenapa jumlah ini meningkat? Salah satu sebab utama ialah kesedaran ibu bapa dan orang ramai yang semakin tinggi terhadap perkembangan anak-anak masing-masing lah. So, dulu mungkin ramai yang ingin tahu pasal apa autisme, apa tanda-tandanya. Tapi masa ni lebih ramai ibu bapa yang mengambil inisiatif untuk mendapatkan diagnosis awal dan mencari bantuan untuk anak-anak mereka ni lah. Sebabnya kalau masa ni ada banyak kaedah yang mudah untuk kita ni mencari informasi autisme atau apa, Google saja dapat. Tapi indah semua yang Google itu dapat di sumbernya tu dapat kita ni macam 100% kita ni percayai lah. Jadi ada ia punya sesawang yang benar-benar yang kita ni percayai, yang boleh informasi itu yang orang berguna untuk kita ni mendiagnosis sendiri tu sebagai orang penjaga ataupun ibu bapa. Macam terklik lah yang kita ni yang macam ada something saja anak aku ni yang ganjil. Macam daripada dia punya tingkah laku apa kan. So macam ada yang ganjil. So daripada sana ibu bapa dapat pick up lah apa yang red flagnya. Betul. Puan, barangkali bagaimanakah peranan awal pengesanan dalam penjagaan atau merawat autisme dan apakah langkah yang perlu diambil oleh masyarakat untuk mengesan autisme pada peringkat awal? Okey. Pengesanan awal ini sangat-sangat penting. Okay, jadi macam mana kita ni cepat-cepatkan membawa anak, kalau anak kita ni itu demam tinggi, macam sakit lah. Sama juga dengan autisme ini. So, lebih awal kita ni perasan tanda-tandanya, lebih cepat kita ni boleh membantu mereka ni untuk mendapatkan sokongan yang betul. Okay, so masyarakat boleh mengambil langkah-langkah seperti peka dengan perkembangan anak-anak, terutama dalam aspek komunikasi dan sosial.
Okay, perhatikan tanda-tanda awal seperti kurangnya eye contact, macam kita ni bercakap memanggil ke apa, ia macam dia peduli saja, macam dia melihat satu arah tempat lain. Okay, ia kurang bercakap dan ia sukar berinteraksi. Ia indah faham apa yang kita ni sampaikan. Dia indah faham apa yang kita ni cakapkan. Ada interaction maksudnya. Maksudnya macam ia indah faham kita ni bercakap sama ke dia. Macam itu. And juga sekiranya habis kita macam ibu bapa perasan akan red flag yang macam itu, segera dapatkan nasihat profesional jika ada sebarang kebimbangan. Betul. Alhamdulillah. Apakah kaedah terapi yang perlu diketahui atau dipraktikkan oleh masyarakat sekiranya ada individu autisme dalam keluarga? Okey. Yeah. So, ibu bapa dan ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong perkembangan individu autisme ini di rumah. Jadi terdapat beberapa strategi yang boleh dipraktikkan untuk membantu mereka membina kemahiran dan merasa lebih selesa. Sepertinya gunakan gambar ataupun kad visual. Macam tadi gunakan gambar itu sama ada yang ini boleh membantu mereka untuk berkomunikasi dengan lebih mudah lah. Sebab autisme ini ada yang non-verbal, ada yang verbal. Tapi kalau yang verbal pun just sedikit-sedikit sahaja. Okay, kalau yang non-verbal, jadi yang dengan menggunakan gambar ataupun kad visual ini membantu bis dorang ini cara komunikasi yang lebih mudah. Okay, ataupun yang macam ada jadual visual. So macam ada board lah, board itu ada gambar. So macam jam ani bangun tidur mau buat apa. So ada gambar-gambarnya. So ia macam bangun tidur, so okay, we go mandi. So gambar mandi, lepas mandi makan, pakai baju lah, pakai baju, lepas tu makan, lepas tu macam macam itulah ia tersusun. So ia akan memahami lagi apa yang akan disuruh tu. Alhamdulillah banyak sekali tu sebenarnya. So rutin harian mesti konsisten. Ataupun macam yang ada di dalam storyboard itulah, juga communication board itu juga lah tadi. So di samping daripada kita ni menggunakan bot itu untuk komunikasi, macam bertanya ia akan mau makan apa, rutin hariannya pun ikut yang arah tempat communication bot itu juga. And then persekitaran itu mesti tenanglah juga. Ya macam ada yang autism ni ya sensitif kepada bunyi-bunyian yang nyaring, lighting yang terlampau tarang. Ya, betul. So semua itu perlu macam mengikut ia punya keselesaan. So kalau sekiranya ia indah tahan dengan bunyi bising, boleh dibagi headphone. So dengan headphone itu boleh dimainkan apa saja macam lagu yang soft lah untuk menenangkan ke dia. Jadi yang dia berapa mendengar dengan bunyi yang nyaring di luar ni. Dan juga latihan kemahiran sosial. So menggunakan role play ataupun aktiviti group play. Okay, untuk membantu bis dorang ni memahami interaksi sosial. Because bis dorang ni dorang tidak ada pemahaman di dalam interaksi sosial kan. So dengan menggunakan role play dan juga play group ini akan dapat membina dorang punya kemahiran itu sedikit demi sedikit untuk memahami macam mana interaksi sosial. Dan seterusnya teknik pengurusan emosi. Mengajarkan mereka untuk mengajarkan cara untuk mereka mengenali dan menguruskan emosi mereka apabila bis dia ni macam stres, tantrum. So diajarkan macam mana relaxation itu melalui pernafasan dan juga macam disediakan satu corner di hujung bilik, macam ada satu corner untuk bis diorang itu relax untuk menenangkan diri lah. Kalau macam ia dipanggil time off. So untuk durang time off, berapa lama durang maulah supaya durang punya emosi itu tenang semula. Okay. So dengan pendekatan ini ibu bapa dapat memberikan sokongan yang lebih efektif.
sambil membina hubungan yang lebih erat dengan anak-anak mereka yang hidup dengan autisme. Jadinya jika perlu macam Indah pasti dengan apa tu langkah-langkah yang cuba dibuatkan itu boleh dapatkan nasihat daripada profesional seperti kami punya ahli terapi ataupun konselor yang untuk panduan itulah lanjut. Untuk menghubungi pihak-pihak bersekitar untuk mengetahui lagi kaedah-kaedah yang betul untuk betul. Alhamdulillah Puan, apakah kaedah barangkali terapi yang ditawarkan di Pusat Perkembangan Kanak-kanak Kiarong kepada individu autisme ni? Okey. So autisme ni ya spektrum yang luas. Okey. Jadi keperluan setiap individu itu adalah berbeza. Ada yang memerlukan sedikit sokongan, ada yang memerlukan bantuan penuh, ada yang Indah perlukan sokongan langsung. Okay. So antara terapi yang biasanya ditawarkan adalah terapi pertuturan dan bahasa. So ini untuk membantu mereka berkomunikasi dengan lebih baik. Terapi cara kerja untuk membantu mereka dalam aktiviti harian dan kemahiran motor. Terapi tingkah laku, applied behavior analysis. Ini untuk menggalakkan tingkah laku yang positif bagi yang macam ia Indah dapat kontrol ia punya behavior. Kadang ada yang pemarah, ada yang terais-terais. So terapi ini yang akan membantu diorang untuk mengontrol lah diorang punya tingkah laku. Dan juga terapi sensori yang ini untuk membantu mereka yang mempunyai sensitivity terhadap bunyi, cahaya ataupun texture yang tertentu. Because ada yang Indah suka bulu, ada yang Indah suka macam sajuk apa semua. So daripada terapi sensori inilah yang kami ajarkan ibu bapa macam mana untuk mengatasinya. Okay. Sekali lagi setiap individu itu berbeza, jadi pendekatan yang digunakan juga mesti disesuaikan dengan keperluan mereka. Baik Puan, sebagai penutup, apakah barangkali nasihat atau saranan Puan kepada orang ramai di negara ini, terutamanya dalam meningkatkan kesedaran serta memainkan peranan aktif dalam penjagaan kesihatan diri dan keluarga? Okey. Autisme ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti ataupun dielakkan. Okay? Ia bukan jua sekadar satu diagnosis, tetapi sebahagian daripada identiti individu tersebut yang hidup dengan autisme ini. Jadinya, pernahkah kita ni terfikir apa yang akan berlaku kalau kita ni semua mula memahami dan menerima individu dengan autisme ini seadanya. Jadi mungkin dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik untuk mereka dan juga untuk kita ni semua. Macam Indah dibeza-bezakan lah. Betul. Dan juga seorang kanak-kanak autisme ini bukan sekadar budak istimewa. Macam kata bukannya special lah, bukan sekadar special. Okay, mereka ni seorang anak, seorang adik, seorang abang ataupun kakak yang perlukan kasih sayang dan sokongan kita ni ya. Jadi sama seperti mana-mana kanak-kanak yang lain. Kalau kita ni semua memainkan peranan, kita ni boleh membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan penuh dengan kasih sayang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan. Kita amat berharap agar kita semua akan lebih prihatin terhadap keperluan, keunikan, keistimewaan dan cabaran yang dialami oleh individu-individu autisme di kalangan kita agar negara Brunei Darussalam akan menjadi sebuah negara yang lebih inklusif dan penyayang. Moga perbincangan kita tadi mengenai Hari Kesedaran Autisme Sedunia bersama tetamu kita Puan Norain binti Ali sedikit sebanyak memberikan manfaat serta pengetahuan berguna kepada kita semua mengenai autisme. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kita kali ini. Terima kasih Puan. Sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah Adak, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam Bola Bicara. Daripada kami, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.